Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada hadirin sekalian. Saya Nur Adiana Zahira binti Umar Azli daripada kelas 4 usaha. Pada hari ini saya akan berkongsikan beberapa golongan yang tidak dapat keampunan Allah SWT. Bulan Ramadan merupakan bulan terbaik kepada seorang hamba untuk melipat gandakan amal solehnya. Tetapi ada beberapa golongan yang amat rugi kerana dosa mereka tidak dapat diampunkan. Antara golongan yang tidak dapat keampunan Allah SWT ialah yang pertama adalah orang yang sombong dan tidak menghormati bulan mulia. Allah SWT telah memfardukan pada bulan Ramadan untuk berpuasa di siang hari untuk menambahkan ketakwaan Allah SWT. Malang sekali ada antara kita yang telah tidak menghormati bulan puasa kerana mereka telah membuka puasa dengan alasan yang tidak munasabah seperti tipu datang haid ataupun sakit. Yang kedua adalah melakukan maksiat pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan merupakan bulan yang mulia untuk kita menambah pahala dan kerana telah melakukan banyak kejahatan. Tetapi antara kita melakukan maksiat, maka dosa mereka akan dilipat gandakan kerana telah melakukan dosa yang amat banyak. Ada yang menghabiskan malam mereka dengan berjudi atau melanggar perintah Allah SWT. Maka mereka tidak akan dapat keampunan Allah SWT, melainkan mereka kembali kepada Allah SWT. Yang terakhir adalah Muslim yang berpuasa tetapi puasanya telah sia-sia. Mereka yang berpuasa tetapi tidak ikhlas, puasa dengan saja dan sehingga puasa mereka tidak sah. Yang kedua adalah mereka yang berpuasa tetapi mereka melakukan banyak sangat kejahatan. Oleh demikian, kita hendaklah melakukan kebaikan supaya kita tidak terjadi antara golongan yang tidak dapat keampunan Allah SWT. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.